Aku nak tanyalah, boykot sekarang ni dah tamat ke? Ramai je suruh aku buat review yang nancos tu tau. Tapi korang perasan tak sebenarnya keropok nancos tu, semua majoriti orang pakai yang produk boykot. Oh, kalau aku dulu bila aku buat produk boykot, kau kena kecam. Tapi sekarang ni macam mana ni? Tengok ramai gila yang promote benda-benda yang produk boykot tanpa rasa sebersalah. Aku syorkanlah kepada peniaga-peniaga ataupun orang-orang yang tengah buat resepi untuk konten yang macam tu, silalah tukar kepada produk selain daripada boykot. Bila seorang buat, korang akan enablekan benda-benda yang produk di boykot, jadi tak boykot. Ada juga yang satu lagi content creator ni, content creator lain tu, dia buat satu video pakai produk boykot. Yang seorang ni pula, dia bagi je lah kata-kata ilmiah, so orang akan puji dia lah dan dapat engagement. Tapi tu beberapa minggu kemudian, engkau pun sama juga beli untuk dapatkan hadiah yang produk daripada boykot. Ada juga seorang lagi pun sama juga. Aku dah jumpa 3 orang. Kau bagi kata-kata hikmah lah, kata-kata ilmiah lah pasal boykot, end up ujung-ujung tu engkau pun sama juga beli. Takkan kau nak kata, aku tak tahu pula tu produk boykot. Tahi engkau pun sama juga beli benda tu. Jadi nasihat aku, kalau nak jadi terpaling ilmiah, jangan kau nak merpesendakan konten creator lain. Faham tak maksud aku? Aku tengok kadang-kadang orang kata produk tu boykot, tapi sebenarnya produk tu tak kena boykot pun. Ada pula produk tu boykot tapi korang tak boykot. Jadi aku akan bagi korang 3 website yang korang boleh check. Korang boleh type dia punya produk tu. Kalau produk tu tak ada, tapi korang masih lagi was-was, korang type pula dia punya nama company. Selalunya antara 2 tu mesti akan melekat punya.